dari sifar ke legenda, peta membina kekayaan sebenar. Bayangkan sejenak bahawa anda berdiri di pantai yang sunyi pada waktu subuh. Ombak memecah dengan lembut ke pantai dan surut kembali seolah-olah bernafas selaras dengan alam semesta. Anda menatap cakrawala dan sedar bahawa titik pertemuan antara langit dan laut bukanlah had, tetapi satu janji. Jika anda cukup berani, anda boleh berlayar melepasi apa yang mata anda lihat hari ini dan menerokai dunia-dunia yang belum ditemui. Inilah langkah pertama dalam membina kekayaan sebenar. Menyedari bahawa anda sudah memiliki segalanya di dalam diri anda. Keberanian, keteguhan dan visi. Dan cabaran sebenar adalah mempelajari bagaimana mewujudkan kualiti-kualiti tersebut. Sejarah. Umat manusia penuh dengan contoh orang-orang yang bermula dari tiada apa-apa dan melalui kekuatan tekad dan idea mereka telah mengubah dunia. Thomas Edison pernah dipanggil gila kerana cuba menangkap cahaya dalam mentol. Henry Ford mengalami kegagalan sebelum memulakan revolusi perindustrian, dan Walt Disney, impian beliau ditolak berkali-kali sebelum menjadi sinonim dengan keajaiban. Mereka tidak bermula dengan sumber yang tak terbatas atau hubungan istimewa. Sebaliknya, mereka memulakan dengan sesuatu yang lebih berharga, cara berfikir yang membuat mereka melihat peluang di mana orang lain hanya melihat batasan. Cara berfikir inilah yang merupakan aset terbesar anda, dan ia bermula dengan pemahaman bahawa kehidupan dibentuk bukan oleh keadaan yang anda hadapi, tetapi oleh bagaimana anda mentafsirkannya. Apabila Napoleon Hill menulis Think and Grow Rich, fikir dan kaya, dia meninggalkan pesan yang tak tergoyahkan kepada kita. Fikiran kita mempunyai kuasa untuk mencipta atau memusnahkan realiti kita. Hari ini gagasan ini lebih beresonans daripada sebelumnya. Kita hidup dalam era gangguan berterusan, dibombardir dengan maklumat, pendapat dan harapan luaran. Namun, inilah kebenarannya. Hingar-bingar di sekeliling anda hanya penting jika anda membenarkan ia mendominasi fikiran anda. Fikiran anda adalah tanah subur tempat benih kejayaan masa depan akan ditanam. Jaga ia dengan baik. Gantikan keyakinan yang membatasi dengan keyakinan yang kuat. Tukar rasa takut kepada keyakinan. Dan ingatlah, perbezaan antara siapa anda hari ini dan siapa anda ingin jadi esok bukan pada destinasi, tetapi arah yang anda pilih untuk ambil. Dan inilah kunci pertama untuk membina kekayaan sebenar. Keyakinan yang tak tergoyahkan kepada diri sendiri. Sebelum anda dapat menundukkan apa sahaja di dunia luar, anda perlu menaklukkan hati dan minda anda sendiri terlebih dahulu. Abraham Lincoln, salah seorang pemimpin terbesar dalam sejarah, pernah berkata, "Apa sahaja yang saya ada atau harapkan untuk menjadi, saya berhutang kepada ibu saya." Ini bukan hanya tentang kasih sayang seorang ibu, tetapi juga pentingnya mempunyai seseorang atau sesuatu yang memberi anda keyakinan semula apabila anda meragui diri sendiri. Namun rahsianya ialah sumber keyakinan ini tidak semestinya datang dari luar. Ia boleh dan harus datang dari dalam diri anda apabila anda memutuskan bahawa anda layak untuk berjaya, bahawa anda berhak untuk bermimpi besar dan bahawa kesilapan anda hanyalah pelajaran yang disamar penyamar. Anda mula membuka jalan kepada kebesaran. Ini bukan kesombongan, ini adalah keyakinan diri. Ini adalah pemahaman bahawa tidak kira berapa kali anda jatuh, anda sentiasa dapat mencari cara untuk bangkit semula. Namun, keyakinan kepada diri sendiri hanyalah permulaan. Langkah seterusnya adalah kejelasan. Tanpa kejelasan, anda akan berlayar tanpa peta, hilang di lautan peluang yang terbuang. Berapa ramai orang yang menghabiskan hidup mereka mengejar matlamat yang sebenarnya bukan milik mereka. Mereka mengejar wang kerana masyarakat mengatakan ia akan membawa kebahagiaan atau mencari pengiktirafan kerana mereka merasa perlu membuktikan sesuatu kepada orang lain. Tetapi inilah kebenaran yang membebaskan. Kekayaan sebenar tidak diukur oleh baki bank anda, tetapi oleh kesan yang anda hasilkan dan kedamaian batin yang anda rasakan. Jadi tanyakan pada diri sendiri, apakah maksud kejayaan bagi anda? Bukan kejayaan yang dijual oleh Hollywood atau yang dikongsi teman-teman anda di media sosial, tetapi jenis kejayaan yang membuatkan jantung anda berdegup kencang. Cari jawapan itu dan anda telah mendapatkan kompas anda.
Apabila anda mendapat kejelasan tentang apa yang anda mahukan, sudah tiba masanya untuk memberi bentuk kepada visi tersebut. Visualisasi adalah alat yang sangat berkuasa digunakan oleh atlet, usahawan, dan visionari sepanjang sejarah. Michael Jordan bukan menjadi pemain bola keranjang terhebat sepanjang zaman hanya kerana bakat fizikalnya. Beliau membayangkan setiap tembakan, setiap gerakan sebelum memasuki gelanggang. Begitu juga, anda perlu melatih minda anda untuk melihat masa depan yang anda idam-idamkan seolah-olah ia sudah menjadi realiti. Tutup mata anda dan bayangkan, bagaimana kehidupan anda apabila anda mencapai matlamat anda? Apakah emosi yang anda rasakan? Apakah persekitaran di sekeliling anda? Siapa yang berada di sisi anda? Dengan melakukan ini secara berulang-ulang, anda mengkondisikan bawah sadar anda untuk bertindak. Seolah-olah masa depan itu tidak dapat dielakkan. Dan apabila minda percaya, badan mengikut. Namun, visi tanpa tujuan adalah seperti sampan tanpa dayung. Indah untuk dilihat, tetapi tidak dapat bergerak maju. Tujuan adalah bahan api yang menjaga motivasi anda menyala, walaupun dalam saat-saat yang paling sukar. Ia adalah alasan anda bangun setiap pagi, walaupun terasa seluruh dunia menentang anda. Ibu Teresa mendapati tujuannya dalam melayani orang miskin. Steve Jobs mendapati tujuannya dalam inovasi teknologi. Bagaimana dengan anda? Warisan apa yang ingin anda tinggalkan kepada dunia? Apabila anda menyambungkan matlamat pribadi anda dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri anda, ia mendapat berat dan makna. Ia bukan lagi sekadar nombor dalam lembaran kira-kira, ia menjadi misi. Selepas menetapkan tujuan, disiplin masuk ke dalam persamaan. Disiplin adalah perbezaan antara pemimpi dan pelaksana. Ramai orang bermula dengan semangat yang besar, tetapi berhenti ketika halangan pertama muncul. Mereka menginginkan keputusan serta-merta, tetapi meremehkan nilai usaha yang berterusan. Ingatlah, pokok ok yang paling besar juga bermula dari biji benih yang kecil. Setiap kemajuan harian sekecil mana pun akan bertambah seiring dengan masa. Buat rutin, patuhi ia. Dan yang paling penting, terimalah bahawa jalan menuju kekayaan sebenar tidak lurus. Ada hari-hari anda merasa maju dengan cepat dan ada hari-hari anda merasa seperti berada di tempat yang sama. Namun ingatlah, selagi anda masih bergerak, anda masih berkembang. Sekarang mari bercakap tentang tindakan. Sehingga tahap ini, anda telah berfikir, percaya, membayangkan, menetapkan tujuan dan membangunkan disiplin. Namun, seberapa penting langkah-langkah ini, ia tetap teori sehingga anda menterjemahkannya kepada tindakan. Tindakan adalah garis pemisah antara pemimpi dan pelaksana. Ia adalah momen anda keluar dari zon selesa dan menghadapi yang tidak diketahui. Betapa banyak idea hebat mati begitu saja kerana tiada siapa yang berani melaksanakannya. Jangan biarkan idea anda menjadi salah satu daripadanya. Mulakan dengan kecil jika perlu, tetapi mulakan. Buat panggilan telefon, hantar email, tulis satu baris kod, rakam video. Buat sesuatu. Kerana pada akhirnya, apa yang mengubah hidup anda bukanlah keputusan besar, tetapi tindakan kecil harian yang mencipta momentum untuk transformasi besar. Kesyukuran juga memainkan peranan penting dalam proses ini. Ia berfungsi sebagai sauh, mengekalkan anda stabil semasa puncak dan lembah perjalanan. Hikmah kuno berkata, apa yang kita syukuri cenderung berkembang dalam kehidupan kita. Apabila anda mengamalkan kesyukuran, anda mengubah perspektif anda. Sebaliknya, daripada memfokuskan pada apa yang hilang, anda merayakan apa yang sudah anda miliki. Ia tidak hanya meningkatkan keadaan emosi anda, tetapi juga menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup anda. Bersyukurlah atas cabaran kerana ia menguatkan watak anda. Bersyukurlah atas kejayaan kerana ia meneguhkan usaha anda. Dan bersyukurlah kepada orang-orang di sekeliling anda kerana mereka adalah sebahagian daripada perjalanan anda. Kemampuan beradaptasi adalah kebajikan penting lain. Dunia sentiasa berubah dan mereka yang berjaya adalah mereka yang belajar menari bersama perubahan. Jeff Bezos bermula dengan menjual buku dalam talian dan beberapa dekad kemudian beliau menukar syarikatnya menjadi raksasa global yang mentakrif semula keseluruhan industri. Beliau tidak melakukannya dengan melawan perubahan tetapi dengan menerimanya.
bersedia untuk menyesuaikan rancangan anda, mencipta semula diri anda dan jika perlu, menukar arah sepenuhnya. Fleksibiliti bukanlah kelemahan. Ia adalah hikmah strategik. Ketahanan di sisi lain adalah otot yang membolehkan anda terus berjuang. Walaupun jalan menjadi curam, setiap usahawan besar, artis atau pencipta telah menghadapi kegagalan monumental sebelum mencapai kejayaan. J.K. Rowling ditolak oleh 12 penerbit sebelum Harry Potter diterbitkan. Nelson Mandela menghabiskan 27 tahun dalam penjara sebelum membawa negaranya ke arah kebebasan. Mereka tidak menyerah kerana mereka memahami bahawa kegagalan bukanlah penghujung, tetapi sebahagian daripada proses. Setiap kejatuhan adalah peluang untuk belajar, berkembang dan kembali lebih kuat. Akhir sekali, jangan pernah berhenti belajar. Pendidikan formal mungkin berakhir, tetapi pembelajaran sepanjang hayat adalah mustahak. Bacalah buku, hadiri ceramah, berbual dengan orang dari pelbagai bidang. Kembangkan pengetahuan anda kerana pengetahuan adalah kuasa dan apabila digabungkan dengan tindakan yang disengajakan, ia menjadi tidak terbendung. Sekarang kembali kepada imej awal pantai pada waktu subuh. Anda masih berada di sana, tetapi sesuatu telah berubah. Sekarang anda tahu bahawa cakrawala bukan sekadar janji, tetapi juga satu panggilan. Panggilan untuk mencipta sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang legenda. Dan walaupun jalan itu panjang dan penuh cabaran, anda tahu bahawa setiap langkah yang anda ambil dengan niat dan semangat membawa anda lebih dekat kepada takdir yang anda pilih untuk diri sendiri. Jadi, bangkitlah, tarik nafas dalam-dalam dan mulakan, kerana kekayaan sebenar bukan di hujung jalan, tetapi di setiap detik ketika anda memilih untuk terus maju dengan keberanian, tujuan dan kesyukuran.